Hidup ini tidak selalunya seperti yang dirancang dan menempuhinya amatlah memerikkan. Mengandung 7 bulan di bumi Malaysia yang asing ini, hanya ada satu perkara yang mampu saya lakukan, mencari lelaki itu. Saat saya bersemuka buat pertama kalinya dengan bakal ibu mertua yang tidak pernah saya kenali, bayi dalam kandungan saya bergerak perlahan. Gelaran sebagai doktor pakar perubatan dalaman terhandal di hospital terbaik Perancis dan latar belakang sebagai pewaris syarikat gergasi ayah saya langsung tidak berguna di sebuah lorong kedai di Kuala Lumpur. Hanya satu ayat yang diucapkan oleh lelaki yang saya temui di persidangan di London hari itu bermain di fikiran saya. Saya yakin saya boleh besarkan 10 orang anak. Ketika itu, saya fikir dia hanya bergurau. Kini saya benar-benar serius. Kisah saya bermula dari situ. Ia berlaku pada Oktober 2024 di sebuah persidangan perubatan antarabangsa di London. Saya berada di sana untuk mewakili Hospital Pithieu, Salpêtrière Paris bagi membentangkan kaedah rawatan perubatan dalaman terkini. Sebagai anak bongsu daripada 5 beradik, saya dibesarkan dengan tuntutan untuk menjadi sempurna dan kegagalan bukanlah satu pilihan. Ayah saya menguruskan salah sebuah syarikat farmaseutika terkemuka di Perancis, manakala ibu saya seorang profesor di Fakulti Perubatan. Abang-abang saya semuanya peguam. Di kalangan mereka, saya sentiasa berusaha untuk menjadi lebih sempurna. Bukan untuk disayangi, tetapi untuk diiktiraf. Pembentangan saya berjaya, tepukan gemuruh bergema di dewan. Walaupun ada soalan-soalan tajam, saya menjawab semuanya dengan sempurna. Rakan-rakan sekerja mengucapkan tahniah. Namun, bukan pembentangan itu yang mengubah hidup saya. Ia adalah satu insiden yang berlaku di koridor selama 5 minit. Tiba-tiba, seorang lelaki tua rebah sambil memegang dadanya. Serangan jantung. Orang ramai menjerit panik. Saya segera meluru ke arahnya, menanggalkan kasut tumit tinggi dan melutut. Pada masa yang sama, seorang lelaki turut melutut di sebelah saya. Dia orang Malaysia. Kami saling berpandangan, kemudian mengangguk tanpa kata. Dia memulakan CPR. Saya segera memastikan saluran pernafasannya terbuka. 30 tekanan dada, 2 hembusan nafas. Kerjasama kami begitu sempurna. Kami tidak bertukar walau sepatah kata, tetapi bergerak seolah-olah kami adalah pasukan yang telah bekerja bersama selama bertahun-tahun. RAD tiba. Sementara dia melekatkan pad, saya memeriksa nadi pesakit. Ventricular fibrillation, perlukan renjatan elektrik. Renjatan pertama, gagal. Renjatan kedua, dada pesakit itu bergerak. Jantungnya kembali berdegup. Kami menstabilkan pesakit sehingga ambulans tiba. Setelah pesakit dibawa pergi, barulah kami saling memandang. Dia tersenyum dahulu. Hebat skil awak. Saya Dr. Amir Hisham, pakar urologi dari Pusat Perubatan Universiti Malaya. Saya turut tersenyum. Marie Dubois, pakar perubatan dalaman dari Hospital Pusat di Paris. Kami berjabat tangan. Tangannya terasa hangat. Tangan saya pula masih menggeletar. Malam itu, kami makan malam bersama. Dia memberitahu saya dia berasal dari Kuala Lumpur, dibesarkan oleh ibu tunggal yang mengusahakan sebuah kedai jahit kecil di kawasan Jalan Tuanku Abdul Rahman. Yuran universitinya dibiayai melalui beasiswa dan kerja sambilan. Kisah hidup saya terlalu berbeza. Saya dibesarkan dalam kemewahan, tetapi kekurangan kasih sayang. Semakin lama kami berbual, saya merasakan sesuatu yang berbeza pada dirinya. Dia menjadi doktor bukan untuk kemasyhuran atau wang, tetapi untuk benar-benar menyelamatkan nyawa. Pandangan matanya berubah apabila bercerita tentang pesakit. Penuh keikhlasan. Malam itu, kami berjalan-jalan di sebuah taman di London. Udara Oktober terasa dingin, tetapi di sisinya terasa hangat. Tiba-tiba dia bertanya, "Mari kalau kita kahwin nanti, awak nak anak berapa orang?" Saya terkejut dan memandangnya. Soalan yang begitu tiba-tiba. 10 orang. Saya impikan sebuah keluarga yang besar, katanya sambil ketawa. Saya turut ketawa. 10? Awak biar betul? Dia menjawab dengan serius. Saya anak tunggal. Sejak kecil, saya selalu bayangkan alangkah seronoknya kalau ada adik-beradik. Keluarga yang riuh rendah dan ramai orang. Saya turut mengaku. Saya juga. Walaupun saya ada 5 beradik, rumah saya sentiasa sunyi. Pencapaian lebih penting daripada kasih sayang. Dia memegang tangan saya. Kalau begitu, mari kita bina bersama. Sebuah keluarga yang riuh dan penuh kemesraan. Jantung saya berdegup kencang. Ini, lamaran ke? Dia ketawa. Belum lagi. Tapi tak lama lagi. Keesokan paginya, dia pulang ke Malaysia. Ada pembedahan kecemasan katanya. Saya juga kembali ke Paris, tetapi hati saya sudah berubah. 2 minggu kemudian, saya mendapat tahu satu hakikat. Saya hamil. Kembali ke Paris, saya keliru. Sejak tiba di lapangan terbang, saya mula loya dan muntah. Mulanya saya sangka ia hanya kerana jet lag, tetapi tidak.
Hari berikutnya dan hari-hari seterusnya saya terus muntah. Saya membuat pemeriksaan di hospital. Tangan saya tidak berhenti menggeletar sementara menunggu keputusan. Puan hamil 4 minggu, kata-kata doktor itu membuatkan saya terpana. Saya bertanya 3 kali. Betul ke? Doktor pasti. Doktor itu tersenyum dan menunjukkan skrin ultrabunyi. 1 titik kecil berkelip-kelip. Degupan jantung. Itu bayi saya. Saya segera menghantar email kepada Amir Hisham. Amir, ada perkara penting saya nak bincang. Tolong hubungi saya. Tiada balasan. Saya hantar sekali lagi. Amir, tolonglah. Hubungi saya. Saya perlukan awak. Masih tiada balasan. Saya menelefonnya. Hanya pesanan suara yang mengatakan nombor itu tidak dapat dihubungi. Seminggu berlalu. Setiap hari saya memeriksa peti masuk email. Kosong. Ketika itulah saya sedar, mungkin dia tiada cara untuk menghubungi saya. Atau, adakah dia sengaja mengelak? Fikiran itu membuatkan hati saya bagai dirobek. Satu-satunya petunjuk yang saya ada ialah cebisan kertas yang dia tulis pada hari terakhir kami bertemu. Di atasnya tertulis, Kuala Lumpur, Jalan Tar, Kedai Jahit Ibu. Tiada nombor telefon, tiada alamat yang tepat, tetapi itulah segalanya. Saya terpaksa memberitahu keluarga tentang kehamilan saya. Saya hadir ke majlis makan malam keluarga pada hari Ahad. Di hadapan ayah, ibu dan abang-abang saya berkata, saya hamil. Serta-merta, suasana meja makan menjadi beku. Ayah memecah kesunyian. Apa kamu kata? Suaranya rendah dan dingin. Anak siapa? Saya menjawab, seorang doktor dari Malaysia. Ayah meletakkan garfunya. Sudah berkahwin? Saya menunduk. Belum. Ayah meledak. Ini satu penghinaan pada nama keluarga Dubois. Gugurkan kandungan itu sekarang juga. Ibu mula menangis. Mari, tak sangka kamu jadi begini. Abang-abang saya hanya berdiam diri. Pandangan mereka penuh dengan celaan dan kekecewaan. Saya bangun dari kerusi. Saya akan jaga anak ini. Ayah menjerit. Kalau begitu, keluar dari rumah ini. Lupakan semua harta warisan. Saya mengangguk. Baiklah. Dan saya terus keluar. Sejak hari itu, saya hidup bersendirian. Saya menyewa sebuah apartmen kecil. Saya terus bekerja di hospital, tetapi pandangan rakan-rakan sekerja berubah. Pakar perubatan dalaman terhebat Perancis menjadi ibu tunggal. Bisikan-bisikan itu sampai ke telinga saya. Saya tabah. Perut saya semakin membesar. 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Setiap malam saya mengusap perut saya dan memikirkan Amir. Di mana dia sekarang? Apa yang sedang dia lakukan? Adakah dia tidak melihat email saya? Atau sengaja tidak mahu melihatnya? Ketika kandungan saya mencecah 7 bulan, saya membuat keputusan. Saya tidak boleh menunggu lagi. Saya akan mencarinya sendiri. Ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, ke Jalan Tar. Ia satu tindakan yang gila, tetapi saya seorang doktor. Saya berfikir secara logik. Kuala Lumpur, Kedai Jahit Ibu, dengan 3 petunjuk ini, saya pasti boleh menemuinya. Pada 15 Februari 2025, saya menyerahkan surat peletakan jawatan. Pengarah hospital cuba menghalang saya. Mari, kamu sudah gila. Tetapi saya yakin, inilah jalan hidup saya. Keesokan harinya, saya membeli tiket penerbangan. Tiket sehala ke Kuala Lumpur. Pada 20 Februari 2025, saya tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLEA. Dengan perut 7 bulan yang sarat, sambil mengheret beg pakaian, kaki saya terasa lemah. Penerbangan selama 12 jam itu sangat menyeksakan. Tapi saya sudah tiba. Di Malaysia. Negara di mana Amir berada. Lapangan terbang itu sangat besar. Papan tanda dalam bahasa Melayu terpapar di mana-mana, tetapi saya tidak faham satu pun. Saya menggunakan aplikasi penterjemah untuk mencari kaunter teksi. Orang ramai memandang saya. Tentu sahaja, seorang wanita asing yang hamil menggalas beg sandang. Saya menaiki teksi dan menunjukkan kertas yang telah saya sediakan kepada pemandu. Di atasnya tertulis Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pemandu itu mengangguk. Kereta meluncur di lebuh raya. Di luar tingkap, saya melihat pemandangan Kuala Lumpur. Bangunan pencakar langit, kehijauan pokok, suasana yang sama sekali berbeza dari Paris. Selepas 40 minit, teksi itu memasuki lorong-lorong yang lebih sempit, kawasan Jalan Tar. Saya diturunkan di hadapan sebuah deretan kedai lama. Pemandu teksi berkata sesuatu, tetapi saya tidak faham. Saya hanya mengangguk dan membayar tambang. Kawasan itu sibuk. Walaupun pada hari Februari yang panas, ia penuh dengan orang. Pelbagai jenis barangan dijual di kedai-kedai. Ikan, sayur, buah-buahan, pakaian, kasut, pelbagai bau bercampur baur. Bau rempah, bau ikan bakar, bau kuih muih. Ia berbeza dengan pasar tani yang bersih di Paris.
Saya membetulkan beg sandang saya dan mula berjalan. Saya perlu mencari kedai jahit, tetapi saya tidak boleh membaca papan tanda. Tulisan itu kelihatan seperti lukisan pada saya. Saya mengambil gambar dan memasukkannya ke dalam aplikasi penterjemah. Kedai daging, kedai kuih, tradisional, farmasi. Tiada kedai jahit. Saya merayau selama sejam. Kaki saya sakit. Perut saya terasa berat. Saya duduk berehat di sebuah bangku. Tiba-tiba, seorang wanita tua menghampiri saya. Dia bertanya sesuatu, tetapi saya tidak faham. Saya menggunakan aplikasi penterjemah. Saya mencari kedai jahit. Wanita tua itu mengangguk dan menunjukkan arah dengan tangannya. Saya mengucapkan terima kasih. Dia memandang perut saya dengan riak risau, seolah-olah bertanya sama ada saya baik-baik saja. Saya tersenyum dan mengangguk. Saya berjalan ke arah yang ditunjukkan. Ia adalah sebuah lorong sempit dengan kedai-kedai kecil di kedua-dua belah. Tiba-tiba, sebuah kedai menarik perhatian saya. Di tingkapnya, terdapat gulungan benang dan kain berwarna-warni. Sebuah kedai jahit. Saya berhenti. Jantung saya berdegup kencang. Di sinilah tempatnya, tempat Ibu Amir berada. Saya menarik nafas dalam-dalam dan membuka pintu. Loceng kecil berbunyi. Di dalam kedai itu terasa hangat. Dindingnya dipenuhi dengan pelbagai jenis benang, butang dan kain. Di bahagian belakang kedai, seorang wanita sedang duduk. Dia kelihatan dalam lingkungan 60-an. Wajahnya mempunyai banyak kedutan, tetapi pandangannya tajam. Dia mengangkat muka dan kelihatan terkejut melihat saya. Tentu sahaja, seorang wanita asing yang hamil masuk ke kedai jahit kecilnya. Dia bertanya, "Cari apa, cik?" Dengan tangan yang menggeletar, saya menggunakan aplikasi penterjemah dan menaip ayat yang telah saya sediakan. Saya mencari Ensik Amir Hisham. Saya menunjukkan skrin itu kepadanya. Serta-merta, riak wajahnya berubah. "Cik ni siapa?" Suaranya dingin. "Kenapa cari anak saya?" Saya tahu, wanita ini Puan Aminah, Ibu Amir, orang yang saya cari. Saya bercakap dalam bahasa Inggeris. Saya Marie Dubois. Saya datang dari Paris. Saya bertemu anak Puan di London. Dan sekarang, saya mengandung. Aplikasi menterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu. Saya menunjukkan skrin itu. Wajah Puan Aminah menjadi pucat lesi. Jarum di tangannya jatuh ke lantai. "Apa? Kamu jangan bergurau." Suaranya bergetar. Saya menggeleng. "Saya serius. Saya mengandung anak lelaki Puan, 7 bulan. Dia berdiri, kedua-dua tangannya menggeletar. "Apa buktinya?" Saya membuka beg sandang dan mengeluarkan dokumen yang telah saya sediakan. Laporan pengesahan dari hospital, gambar ultrabunyi, tag nama persidangan London dan gambar saya bersama Amir. Saya meletakkannya satu persatu di atas meja. Puan Aminah melihat semuanya. Wajahnya menjadi semakin tegang. "Sila keluar," katanya. "Keluar dari sini." Saya terkejut. Puan Aminah menuding ke arah pintu. "Keluar sekarang. Anak saya bukan orang macam tu." Saya berdiri di luar kedai. Angin petang yang hangat meniup muka saya. Saya terpana, tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Detik yang saya nantikan selama 7 bulan hancur dalam masa 5 minit. Perut saya terasa sakit. Bayi itu menendang. Saya mengusap perut. "Tak apa sayang. Kita okey." Tetapi air mata saya mengalir. Buat pertama kalinya, saya rasa putus asa. Di Perancis, dalam penerbangan, saya tabah. Tapi sekarang, saya menangis. Saya perlu mencari rumah tumpangan. Saya mula berjalan lagi, keluar dari kawasan kedai itu ke jalan besar. Saya bertanya kepada orang ramai. Guest house, hostel, beberapa orang menunjukkan arah. Selepas 30 minit berjalan, saya tiba di sebuah rumah tumpangan kecil. Papan tandanya ditulis dalam bahasa Melayu dan Inggeris. Saya masuk. Pemiliknya, seorang wanita, boleh berbahasa Inggeris sedikit. "Ada bilik kosong?" "Ya, ada." "Nak tinggal berapa lama?" Saya menjawab, "Saya tak tahu." Dia memandang perut saya. Seorang diri, saya mengangguk. Dia kelihatan risau. "Awak okey? Tak perlu ke hospital?" Saya tersenyum. "Saya okey. Saya seorang doktor." Dia kelihatan terkejut. "Doktor?" Saya mengangguk. "Ya, saya pakar perubatan dalaman di Paris." Dia menunjukkan bilik saya. "Hati-hati ya. Kalau perlukan apa-apa, beritahu saja." Bilik itu kecil tetapi bersih. Saya berbaring di atas katil, memandang sailing. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Puan Aminah tidak mempercayai saya. Amir tidak dapat dihubungi. Saya sebatang kara. Malam menjelang, tetapi saya tidak dapat tidur. Saya terus berfikir, patutkah saya menyerah dan kembali ke Perancis? Tapi saya tidak boleh. Saya sudah meninggalkan segalanya. Keluarga, kerjaya, rumah.
Keesokan paginya, saya bangun awal dan pergi semula ke kedai jahit itu. Pintunya masih tertutup. Saya duduk di bangku berhampiran dan menunggu. Sejam 2 jam. Akhirnya Puan Aminah muncul. Dia melihat saya dan berhenti. Wajahnya tegang. Kenapa datang lagi? Saya berdiri dan menggunakan aplikasi penterjemah. Saya tiada tempat lain untuk pergi. Tolonglah percaya. Amir tiada cara untuk hubungi saya. Puan Aminah menggeleng. Anak saya sedang bertugas di luar negara. Saya tak pasti bila dia akan balik. Kamu pulanglah. Saya bertanya, dia bertugas di mana? Boleh saya hubunginya? Puan Aminah tidak menjawab. Dia membuka pintu kedai, masuk dan menutupnya. Saya hanya berdiri di situ, tidak berdaya. Sejak hari itu, saya pergi ke hadapan kedai jahit itu setiap hari. Setiap pagi saya menunggu Puan Aminah. Dia melihat saya, tetapi tidak bercakap. Dia hanya berlalu pergi, tetapi saya tidak berputus asa. Seminggu berlalu. Orang-orang di kawasan itu mula perasan. Perempuan Mak Saleh tu datang lagi. Kenapalah dia duduk di situ? Mengandung pula tu. Bisikan-bisikan itu kedengaran, tetapi saya tidak peduli. Suatu hari hujan turun. Saya tiada payung. Saya hanya duduk di bangku. Baju saya basah kuyup. Saya kesejukan, tetapi tidak berganjak. Puan Aminah membuka pintu kedainya dan keluar. Dia melihat saya kemudian mengeluh. Masuklah. Nanti demam. Saya terkejut. Buat pertama kalinya dia mempelawa saya masuk. Saya bangun dan masuk ke dalam kedai. Puan Aminah menghulurkan tuala. Saya menyambutnya tanpa kata. Terima kasih. Dia menjerang air dan menuang secawan teh panas. Minumlah. Saya meminum teh itu. Ia hangat. Badan saya terasa lega. Puan Aminah memandang saya. Pandangannya sedikit berbeza. Betul ke ini anak Amir? Saya mengangguk. Betul. Saya tak tipu. Dia memandang saya lama kemudian berkata, tiada cara untuk buktikannya. Saya menjawab, kita boleh buat ujian DNA. Asalkan Amir kembali, kita boleh sahkan. Puan Aminah mengeluh. Dia akan kembali 3 bulan lagi. Dia menyertai misi perubatan sukarela di Afrika. Sukar untuk dihubungi. Saya terkejut, 3 bulan lagi. Dia mengangguk. Dia hanya hubungi sebulan sekali guna telefon satelit. Saya berfikir, 3 bulan lagi adalah tarikh jangkaan saya bersalin. Amir tidak akan ada di sini apabila anaknya lahir. Saya berkata, saya akan tunggu. Saya akan tunggu di sini. Puan Aminah merenung saya. Kamu betul-betul seorang doktor. Saya mengangguk. Ya, pakar perubatan dalaman di Hospital Pusat Paris. Wajahnya kelihatan ragu. Boleh buktikan? Saya membuka beg sandang dan mengeluarkan lesen perubatan saya ditulis dalam bahasa Perancis. Puan Aminah mengambilnya dan menggunakan aplikasi penterjemah di telefonnya. Teks muncul di skrin, Dr. Marie Dubois, PhD, pakar perubatan dalaman. Riak wajahnya sedikit berubah. Betul kamu doktor. Saya mengeluarkan lagi kad pengenalan hospital, bahan pembentangan persidangan dan salinan jurnal perubatan. Puan Aminah menelitinya satu persatu. Kemudian dia melihat semula gambar saya bersama Amir. Gambar yang diambil di hadapan pusat persidangan di London. Kedua-dua kami memakai tag nama. Puan Aminah merenung gambar itu lama. Jarinya mengusap wajah Amir. Matanya berkaca. Anak aku tersenyum. Dah lama makcik tak nampak dia senyum macam ni. Saya bertanya dengan berhati-hati. Amir jarang senyum? Puan Aminah menggeleng. Sejak ayahnya meninggal, dia jarang senyum. Dia hanya senyum di hadapan pesakit. Hati saya terasa pedih. Puan Aminah bertanya, apa yang Amir katakan pada kamu? Saya menjawab, dia kata dia mahu 10 orang anak. Dia impikan keluarga yang besar. Wajah Puan Aminah kelihatan terkejut. Dia cakap macam tu, saya mengangguk. Ya, semasa kami berjalan-jalan di taman, mulanya saya ingat dia bergurau. Puan Aminah tersenyum. Senyuman pertama yang saya lihat. Budak tu cakap macam tu ya. Katanya lagi, Amir anak tunggal. Sejak kecil, dia selalu cakap seronok kalau ada adik-beradik. Dia cemburu bila pergi rumah kawan. Dia suka suasana riuh rendah. Saya berkata, saya juga. Walaupun 5 beradik, rumah saya sunyi. Puan Aminah menuang teh lagi. Keluarga kamu di Perancis kata apa? Saya memberitahu perkara sebenar. Mereka menentang. Saya dihalau dari rumah dan semua harta warisan ditarik balik. Wajah Puan Aminah menjadi serius. Kenapa sampai macam tu sekali? Saya mengusap perut sebab anak ini segala-galanya bagi saya dan Amir perlu tahu dia ada seorang anak. Puan Aminah berfikir sejenak. Kamu tinggal di mana? Di rumah tumpangan. Duit kamu ada berapa banyak lagi? Cukup untuk 3 bulan. Selepas itu saya tak tahu. Puan Aminah mengeluh. Bila duit dah habis, apa kamu nak buat? Saya akan cari kerja. Apa-apa saja. Dia menggeleng. Siapa yang nak ambil orang mengandung 7 bulan bekerja? Saya terdiam. Memang betul katanya.
Puan Aminah merenung saya, lalu berkata, di tingkat atas, ada bilik kosong, tinggallah di situ. Saya terkejut. Betul ke, makcik? Ada syaratnya. Kamu kena tolong kerja-kerja rumah, mengemas, basuh baju, cuci pinggan. Boleh? Saya mengangguk leju. Boleh. Saya akan buat apa saja. Sejak hari itu, saya mula tinggal di bilik kecil di tingkat atas kedai jahit itu. Bilik itu sangat kecil, hanya ada katil dan sebuah meja, tetapi ia selesa dan hangat. Puan Aminah masih belum mempercayai saya sepenuhnya. Saya dapat lihat dari pandangannya. Tetapi dia tidak menghalau saya. Seperti yang dijanjikan, saya membantu kerja-kerja rumah. Seminggu kemudian, Puan Aminah berkata, pandai kamu mengemas, ya. Saya tersenyum. Di Perancis, saya biasa hidup sendiri. Bukankah kamu anak orang kaya? Sebab itulah saya belajar buat semua sendiri. Tiada siapa yang tolong saya. Puan Aminah mengangguk. Dia juga hidup sendiri sekian lama. Suaminya meninggal awal dan anaknya sibuk belajar untuk menjadi doktor. Perlahan-lahan, kami mula memahami satu sama lain. Suatu malam, saya terjaga kerana sakit perut. Tendangan bayi itu sangat kuat. Dalam perjalanan kembali dari tandas, saya terserempak dengan Puan Aminah di tangga. Dia juga tidak dapat tidur. Kamu okey? Saya mengangguk. Bayi ni aktif sangat. Puan Aminah berkata, boleh makcik sentuh. Saya terkejut, tetapi mengangguk. Puan Aminah meletakkan tangannya di perut saya. Tepat pada masanya, bayi itu menendang. Mata Puan Aminah membulat. Ya Allah, betullah. Ada bayi dalam ni. Matanya berkaca. Saya turut menangis. Buat pertama kalinya, seseorang mengakui kewujudan bayi saya. Maafkan makcik ya, sebab ragu-ragu dengan kamu, katanya. Saya menggeleng. Tak apa makcik, saya faham. Malam itu kami minum teh di ruang tamu. Puan Aminah berkata, makcik akan cuba hubungi Amir. Minggu depan giliran dia telefon. Saya berterima kasih. Betul ke makcik? Dia mengangguk. Mestilah. Kena beritahu dia pasal cucu makcik ni. Keesokan paginya, Puan Aminah mengejutkan saya. Bangun, sarapan. Saya pergi ke ruang tamu. Makanan sudah terhidang. Nasi lemak, telur mata dan sambal. Saya terkejut. Orang mengandung kena makan banyak, katanya. Saya duduk dan mula makan. Sambalnya sedap, nasi lemaknya wangi. Ini kali pertama saya merasainya. Sambil makan, air mata saya mengalir. Kenapa ni? Puan Aminah bertanya. Sudah lama tiada orang masakkan untuk saya. Di Paris, saya selalu makan seorang diri. Puan Aminah tidak berkata apa-apa, hanya menambah nasi ke pinggan saya. Makanlah banyak-banyak. Bayi dalam perut tu pun nak makan juga. Saya makan sehingga kenyang. Puan Aminah kelihatan puas hati. Sejak hari itu, Puan Aminah sentiasa menyediakan sarapan untuk saya. Saya pula akan membasuh pinggan. Berdua di dapur, hati saya terasa tenang. Kami tidak banyak berbual, tetapi suasananya selesa. Suatu hari, Puan Aminah berkata, hari ini makcik nak ke pasar. Jom ikut. Saya mengikutnya. Pasar itu penuh dengan kehidupan. Orang ramai menyapa Puan Aminah. Kak Min, siapa ni? Puan Aminah menjawab, ini. Budak yang tinggal dengan akak. Dari Perancis. Orang ramai memandang saya dengan penuh rasa ingin tahu. Mengandung ya? Berapa bulan? Saya menjawab menggunakan aplikasi penterjemah. 7 bulan. Makcik-makcik di situ terkejut. 7 bulan dah nak dekat ya. Datang Malaysia seorang diri. Puan Aminah menjawab, adalah ceritanya. Biarkanlah dia. Tetapi orang-orang di pasar itu sangat baik. Peniaga buah memberi saya sebiji mangga. Nah, makan ni. Bagus untuk orang mengandung. Peniaga ikan pula bertanya dengan risau. Dah pergi klinik? Pemeriksaan bulanan buat tak? Saya mengangguk. Ya, saya pergi ke klinik berhampiran. Wanita itu kelihatan lega. Baguslah. Seorang nenek yang menjual kuih memberi saya sebatang kuih koci. Makan ni, bagi bertenaga. Saya terharu. Mereka tidak mengenali saya. Mereka tidak tahu kisah saya, tetapi mereka mengambil berat tentang saya, seorang wanita hamil. Saya tidak pernah mengalami ini di Perancis. Budaya mengambil berat sesama jiran seperti ini tidak wujud di sana. Dalam perjalanan pulang, barang-barang yang dibeli terasa berat. Puan Aminah mengambil beg dari tangan saya. Biar makcik bawa, kamu tu sarat nanti penat. Saya rasa serba salah. Maaf makcik. Puan Aminah tersenyum. Tak apa. Apabila kami tiba di rumah, saya bertanya, orang-orang di pasar tadi baik-baik, ya? Puan Aminah menjawab, orang di sini memang macam tu sejak dulu. Semangat kejiranan kuat, ada semangat kekitaan. Semangat kekitaan, Puan Aminah menjelaskan, ia seperti kasih sayang, tapi lebih mendalam. Perasaan mesra yang kita rasa walaupun pada orang yang bukan keluarga. Saya faham.
Itulah semangat kekitaan. Seminggu kemudian, Puan Aminah memanggil saya dengan cemas. Mari sini. Saya bergegas. Kenapa, makcik? Puan Aminah memegang gagang telefon. Amir telefon. Jantung saya seakan berhenti berdegup. Betul ke? Puan Aminah mengangguk. Telefon satelit. Sekejap lagi dia cakap dengan kamu. Tangan saya menggeletar. Baik. Telefon berdering. Puan Aminah menjawab. Hello Amir. Ya, Mak sihat. Kamu macam mana? Selepas berbual seketika, dia memandang saya. Cakaplah. Saya mengambil gagang telefon. Tangan saya bergetar. Hello, Amir? Suara terkejut kedengaran di hujung talian. Siapa ni? Saya. Mari yang awak jumpa di London. Suasana senyap seketika. Senyap yang terasa sangat lama. Kemudian suara Amir kedengaran. Mari, betul ke ni awak? Macam mana awak boleh ada di sana? Air mata saya mengalir. Ada sesuatu yang saya nak beritahu awak. Cakaplah. Apa dia? Saya menarik nafas dalam-dalam. Saya mengandung. Anak awak. Sudah 7 bulan. Bunyi sesuatu jatuh kedengaran di hujung talian. Amir berdehem. Apa? Tolong ulang sekali lagi. Saya mengulanginya. Saya mengandung anak awak. Sekarang saya di rumah ibu awak. Senyap lagi, saya menunggu. Jantung saya berdegup seperti mahu pecah. Akhirnya, suara Amir kedengaran. Betul ke ni? Awak tak tipu kan? Saya menjawab sambil menangis. Betul, saya datang ke Malaysia semata-mata untuk jumpa awak. Amir berkata maafkan saya betul-betul minta maaf. Saya tak periksa email, di sini tiada internet. Tak apa, asalkan awak dah tahu sekarang, tak apa. Ibu kata apa? Saya memandang Puan Aminah. Dia sedang menangis. Makcik jaga saya dengan baik. Dia dah mula percayakan saya. Bagi telefon pada ibu. Saya menghulurkan gagang telefon kepada Puan Aminah. Amir, ya betul. Kamu nak jadi ayah. Cepatlah balik. Ya, faham. Jaga diri. Telefon diletakkan. Puan Aminah memandang saya. Amir akan balik. Dalam masa sebulan, dia akan batalkan semua rancangannya dan pulang. Saya terduduk. Terasa amat lega. Akhirnya, saya akan bertemu dengannya. Berita kepulangan Amir mengubah saya. Setiap pagi saya melihat cermin. Muka saya sembab. Berat badan saya naik. Saya mahu kelihatan cantik di hadapannya tetapi ia tidak mudah. Puan Aminah ketawa. Buat apa tu? Saya nak nampak cantik untuk Amir. Kamu dah sedia cantik. Orang mengandung memang berseri-seri. Suatu hari Puan Aminah berkata, hari ni ada klinik kesihatan bergerak di kawasan kita. Jom pergi tengok, saya mengangguk. Sebuah kemah besar didirikan di hujung jalan. Ia adalah klinik percuma. Ada 2 orang doktor dan 3 orang jururawat. Orang ramai berbaris, kebanyakannya warga emas. Saya hanya memerhati. Tiba-tiba seorang wanita tua rebah. Secara refleks, saya meluru ke arahnya. Wanita itu memegang dadanya. Saya memeriksa nadinya. Cepat dan tidak teratur. Atrial fibrillation. Seorang doktor datang. Saya berkata, nampaknya atrial fibrillation. Panggil ambulans. Doktor itu memandang saya dengan terkejut. Awak doktor? Saya mengangguk. Ya, pakar perubatan dalaman. Ambulans tiba dan membawa wanita itu pergi. Doktor itu bertanya kepada saya, doktor dari hospital mana? Hôpital Pitié, Salpêtrière, Paris. Doktor itu terkejut. Perancis, boleh doktor tolong kami? Kami tak cukup kaki tangan. Saya memandang Puan Aminah. Dia mengangguk. Pergilah, kalau kamu boleh. Saya masuk ke dalam hemah. Saya diberi kot putih. Sudah lama saya tidak memakainya. Tangan saya menggeletar. Tetapi saat saya berhadapan dengan pesakit, semuanya kembali seperti biasa. Pesakit pertama seorang datuk yang menghidap kencing manis. Saya menerangkan tentang diet yang betul. Seorang jururawat membantu menterjemah. Pesakit kedua seorang makcik yang darah tinggi. Dia tidak makan ubat kerana katanya mahal. Hati saya pedih. Saya menasihatinya supaya makan ubat jika tidak mahu diserang strok. Sejam, 2 jam, 3 jam. Saya terus merawat pesakit. Perut saya terasa berat, tetapi saya tidak kisah. Inilah kerja saya, menyelamatkan nyawa. Menjelang petang, barisan pesakit semakin panjang. Ramai yang mahu dirawat oleh saya. Nak jumpa Dr. Mat Saleh tu. Saya tersenyum. Puan Aminah datang membawa bekal. Jom makan tengah hari. Sambil makan dia berkata, kamu nampak hebat Mari. Apa yang hebatnya? Cara kamu rawat pesakit, macam doktor sebenar. Saya ketawa. Saya memang doktor, makcik. Puan Aminah turut ketawa. Sekarang baru makcik betul-betul percaya. Apabila program sukarelawan tamat, doktor tadi mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak-banyak doktor. Boleh datang lagi.
Saya mengangguk. Boleh, selagi saya belum bersalin. Dalam perjalanan pulang, orang ramai menyapa saya. Terima kasih, doktor. Doktor periksa teliti betul tadi. Wanita penjual kuih memberi saya kuih lagi. Untuk doktor. Penak hari ni kan? Peniaga buah juga memberi buah. Orang mengandung kena makan banyak buah. Saya terharu. Mereka telah menerima saya sebagai seorang doktor dan sebagai seorang manusia. Di rumah, Puan Aminah berkata, satu lorong ni bercerita pasal kamu. Doktor dari Perancis jadi sukarelawan di sini. Semua kagum. Saya berkata, saya pun kagum, Makcik. Ini kali pertama saya jumpa tempat yang begitu mesra. Malam itu, Puan Aminah bertanya, bila jumpa Amir nanti, apa kamu nak cakap? Saya berfikir, saya tak tahu. Mungkin saya akan cakap, saya rindu dia. Puan Aminah tersenyum. Bertua anak makcik tu jumpa kamu. Amir tu orangnya macam mana, makcik? Dia baik, terlalu baik sampai makcik risau. Dia selalu fikirkan orang lain dulu, ikut perangai arwah ayahnya. Ayahnya macam mana? Mata Puan Aminah berkaca. Orang baik. Dia pegawai polis, tapi meninggal masa bertugas. Masa tu Amir baru 10 tahun. Hati saya pedih. Patutlah dia menjadi doktor. Untuk menyelamatkan nyawa. Puan Aminah berkata, Makcik rasa makcik faham kenapa Amir jatuh cinta pada kamu. Sebab kamu juga penyelamat nyawa. Kamu berdua punya hati yang sama. Keesokan paginya, perut saya terasa lebih berat. Sudah 8 bulan. Cermin menunjukkan seorang wanita dengan perut yang memboyot. Tetapi wajahnya kelihatan bahagia. Tiba bulan Mac. Musim bunga di Eropah, tetapi di sini cuaca sentiasa sama. Saya dan Puan Aminah sering berjalan-jalan di sekitar kawasan kedai. Suatu hari, Puan Aminah menjawab telefon dengan cemas. Wajahnya bertukar ceria. Amir, kat mana sekarang? Saya memasang telinga. Amir dalam perjalanan pulang. Puan Aminah memandang saya. Amir sampai esok. Dia minta kita datang KL Central, pukul 3 petang. Jantung saya berdegup kencang. Esok, akhirnya. 4 bulan telah berlalu. Keadaan sudah jauh berbeza. Keesokan harinya saya bangun awal. Sejam saya habiskan untuk memilih baju. Puan Aminah ketawa. Pakai apa pun cantik. Kami menaiki kereta api ke KL Central. Saya gementar. Puan Aminah memegang tangan saya. Jangan risau. Anak makcik tu baik orangnya. Kami tiba di stesen yang besar dan sesak itu. Kami menunggu di balai ketibaan. Pukul 2.50 petang. 10 minit terasa seperti selamanya. Tepat pukul 3.05 petang, seorang lelaki muncul. Dia menggalas beg besar, kelihatan letih dan jambangnya tidak terurus, tetapi pandangan matanya sama. Amir. Saya kaku. Amir melihat saya dan berhenti. Kami saling merenung dari jarak 5 meter. Dia mula berjalan perlahan. Saya juga. Kami semakin dekat. 1 meter. 50 sentimeter. Mari, suaranya bergetar. Amir. Air mata saya mengalir. Dia memandang wajah saya, kemudian perut saya. Jadi, betul ya? Bisiknya. Awak betul-betul mengandung. Saya mengangguk. Ya, anak awak. Amir terduduk. Orang ramai memandang, tetapi dia tidak peduli. Maafkan saya, dia menangis. Saya betul-betul minta maaf. Saya tak tahu. Saya biarkan awak lalui semua ni seorang diri. Saya mengusap kepalanya. Tak apa. Awak dah ada di sini sekarang. Amir meletakkan tangannya di perut saya. Bayi itu menendang, matanya membulat. Dia bergerak. Saya tersenyum. Anak perempuan awak atau lelaki? Dia memeluk saya dengan lembut. Saya berada dalam dakapannya. Terasa selamat. Puan Aminah menghampiri kami. Amir memeluk ibunya. Maafkan Amir sebab lambat. Puan Aminah menangis. Selamat pulang, nak. Kami pulang ke rumah dengan teksi. Amir tidak melepaskan tangan saya. Tiba di rumah, dia memandang kedai jahit ibunya. Tak berubah langsung, mak. Puan Aminah tersenyum. Di tingkat atas, dia melihat bilik kecil saya. Awak tinggal di sini? Saya mengangguk. Makcik yang bagi. Amir memandang ibunya. Terima kasih, Mak. Puan Aminah berkata, mestilah. Dia kan ibu kepada cucu Mak. Malam itu kami makan malam bersama. Selepas makan, Amir mengajak saya berbual di anjung atas. Pemandangan malam Kuala Lumpur terbentang. Saya betul-betul minta maaf, katanya lagi. Saya menggeleng. Bukan salah awak. Keluarga awak di Perancis. Saya menceritakan segalanya. Dia terkejut. Kenapa sampai macam tu? Saya memandangnya. Sebab saya datang cari awak. Ayah kepada anak kita. Mata Amir berkaca. Kahwin dengan saya, mari, katanya. Saya ketawa. Ini lamaran? Dia mengangguk. Ya. Lamaran rasmi. Walaupun tanpa cincin.
Dia menyelup poketnya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Saya ada ini, saya beli di Afrika. Di dalamnya ada sebentuk cincin perak dengan batu biru kecil. Ini Tanzanite. Saya beli di Tanzania. Warnanya macam mata awak. Saya menangis. Dia menyarungkan cincin itu ke jari saya. Mari kahwin dengan saya. Kita tinggal di Malaysia bersama-sama, lahirkan anak kita dan 9 orang lagi. Saya ketawa dalam tangisan. Ya, saya sudi. Kami memutuskan untuk berkahwin, tetapi ada satu masalah. Keluarga saya menelefon Paris. Ibu yang menjawab, "Mari." Suaranya dingin. "Ibu, saya sihat. Saya akan berkahwin. Ayah kepada bayi ini dah ditemui." Senyap. Kemudian suara ayah kedengaran. "Dengan siapa? Orang Malaysia tu?" "Ya, Dr. Amir Hisham." Ayah ketawa sinis. "Doktor, dia ada duit ke?" Saya marah. "Kenapa duit sangat penting?" Ayah menjerit. "Sudah tentu, kamu tu keluarga Dubois." "Saya bukan lagi keluarga Dubois. Saya akan jadi Mari binti Abdullah." Ayah meledak. "Berani kamu cakap macam tu? Jangan harap dapat walau 1 sen pun. Nama kamu akan dibuang dari keluarga." "Saya tak kisah. Saya bahagia di sini." Saya meletakkan telefon. Amir memeluk saya. "Tak apa, kita ada satu sama lain." Keesokan harinya Amir berkata, "Kita kena ke Perancis. Saya perlu jumpa ayah awak." Walaupun saya keberatan, kami tetap pergi. Di hadapan rumah agam keluarga saya, Amir terkejut. "Awak tinggal di sini?" Di ruang tamu, seluruh keluarga saya ada di situ. Ayah memandang Amir dari atas ke bawah. "Jadi, inilah lelaki itu." Amir memperkenalkan diri dalam bahasa Inggeris. Ayah bertanya, "Harta kamu berapa banyak?" Amir menjawab jujur, "Tidak banyak, tapi saya mampu jaga Mari dan anak kami." Ayah ketawa sinis. "Jaga? Kamu tahu tak anak aku hidup macam mana selama ni?" "Saya tahu. Sebab itulah saya nak bahagiakan dia lebih lagi." Ayah menjerit, "Jangan cakap kosong. Dengan apa kamu nak bahagiakan dia?" Saya berdiri. "Ayah, cukuplah. Saya bahagia dengan Amir." "Kamu dah gila. Kamu buang nama keluarga untuk dapat apa?" "Saya dapat cinta. Saya dapat keluarga." "Keluarga? Keluarga lelaki ni?" "Ya. Ibu mertua saya layan saya macam anak sendiri. Jauh lebih baik dari ayah." Wajah ayah merah padam. "Keluar. Keluar sekarang juga." Kami keluar dari rumah itu. Amir memeluk saya. "Maafkan saya. Semua ni sebab saya." Saya menggeleng. "Bukan. Ini sebab awak. Kalau bukan sebab awak, saya masih hidup tak bahagia di sana. Jom kita balik ke rumah kita. Ke Malaysia." Apabila kami tiba di Clear, Puan Aminah sudah menunggu. "Selamat pulang." Saya memeluknya. "Mak, Mari dah balik." Dia menangis. "Selamat pulang, anak mak. Saya tahu inilah rumah saya." Hujung bulan Mac, tarikh jangkaan bersalin semakin dekat. Pada suatu pagi pukul 3, saya mula merasa sakit. "Amir, bangun. Dah nak bersalin." Kami bergegas ke hospital. Sakitnya semakin kuat. Amir memegang tangan saya. "Awak boleh, sayang." "Sedia, Puan." Teran. Saya meneran sekuat hati. Sekali, 2 kali, 3 kali. Akhirnya, tangisan bayi kedengaran. "Perempuan," kata doktor. "Bayi perempuan yang sihat." Bayi itu diletakkan di dada saya. Kecil dan kemerah-merahan. Anak perempuan saya. Anak saya dan Amir. Sempurna. Amir menggendongnya. "Hai sayang, ni ayah." Bayi itu memegang jari Amir. "Nama apa kita nak bagi?" Amir bertanya. "Hana." "Macam mana?" "Hana binti Amir." Sedap bunyinya. Hana sihat. Selepas 3 hari kami pulang. Puan Aminah telah menyediakan bilik untuk Hana. Katil bayi, lampin, pakaian, semuanya lengkap. Malam itu, Hana menangis. Saya menyusukannya. Buat pertama kali, tetapi naluri keibuan saya tahu apa yang perlu dilakukan. "Amir, bangun, biar saya tukar lampin." Itu kerja ayah. Kami telah menjadi ibu bapa. Sebulan kemudian, saya mula bekerja semula di hospital, separuh masa. Saya merawat pesakit-pesakit asing. Saya gembira dapat kembali menjadi doktor. Amir dan Puan Aminah banyak membantu menjaga Hana. Kami adalah satu pasukan. Suatu hari Amir bertanya, "Awak bahagia?" Saya mengangguk. "Sangat bahagia." "Anak kedua bila?" Dia mengusik. Saya ketawa. "Kan janji 10 orang, kena cepat." Pada Ogos 2025, saya memutuskan untuk memohon kewarganegaraan Malaysia. Amir membantu saya menyediakan semua dokumen. Semasa temuduga, pegawai bertanya, "Kenapa Puan mahu jadi warganegara Malaysia?" Saya menjawab, "Sebab di sinilah keluarga saya. Suami saya, anak saya, ibu saya. Saya nak hidup di sini sebagai orang Malaysia."
3 bulan kemudian, permohonan saya diluluskan. Saya menangis kegembiraan. Di pejabat pendaftaran, nama saya didaftarkan. 1 Mari kini menjadi Mari Dubois binti Abdullah. Nama baru saya. Orang-orang di kawasan kedai mengucapkan tahniah. Selamat datang doktor, sekarang dah jadi orang kita. Musim sejuk di Eropah, saya hamil lagi. Kali ini kembar. 2 degupan jantung kedengaran di ultrabunyi. Pada Mei 2026, saya melahirkan 2 lagi anak perempuan, Alia dan Aina. Kini saya ibu kepada 3 orang anak. Sebuah stesen TV antarabangsa mahu merakam dokumentari tentang kisah saya. Kisah Dr. Elit Perancis yang memulakan hidup baru di Malaysia. Saya bersetuju. Kamera merakam kehidupan saya di hospital, di rumah, di pasar. Dalam temu bual, wartawan bertanya, "Puan tak menyesal tinggalkan segalanya di Perancis?" Saya tersenyum. Tidak sama sekali. Saya dapat lebih banyak di sini. Apa yang puan dapat? Cinta, keluarga dan kebahagiaan. Perkara yang tidak boleh dibeli dengan wang. Dokumentari itu disiarkan. Ibu menelefon dari Perancis. "Mari ibu dah tonton. Kamu nampak bahagia." Saya bahagia ibu. Ibu menangis. "Maafkan ibu. Boleh ibu datang melawat? Ibu nak jumpa cucu-cucu ibu. Datanglah bila-bila masa. Kami tunggu." Tahun berikutnya, Hana menyambut ulang tahun pertamanya. Ibu dan abang-abang saya datang dari Perancis. Ayah tidak datang tetapi saya tidak kisah. Ibu memeluk Hana. "Cantiknya. Macam kamu." Dia berterima kasih kepada Amir kerana membahagiakan saya. Tidak lama selepas itu, saya hamil lagi. Anak keempat. Kali ini lelaki. Amir melonjak kegembiraan. Kami menamakannya Adam bin Amir. Saya menjadi ibu kepada 4 orang anak. Sibuk tetapi bahagia. Rumah kami sentiasa riuh. Puan Aminah adalah nenek yang terbaik. Jiran-jiran dan peniaga di pasar menyayangi anak-anak kami seperti keluarga sendiri. Suatu malam, di anjung rumah, Amir memeluk saya. Bintang-bintang berkelip di langit Kuala Lumpur. "Awak ingat tak, 2 tahun lepas kita jumpa di London?" Saya mengangguk. Cepatnya masa berlalu. "Awak menyesal?" Saya menggeleng. "Tak pernah. Di sinilah rumah saya. Ada awak, anak-anak kita. Dan mak. Saya cintakan awak, Mari. Saya pun cintakan awak, Amir." Bulan berikutnya, saya hamil lagi. Anak kelima. Perjalanan kami masih panjang. Kami akan terus maju, menuju impian 10 orang anak. Bersama-sama, dengan bahagia. Saya Mari. Saya datang dari Perancis, tetapi saya orang Malaysia. Saya ibu kepada 3 anak perempuan dan seorang anak lelaki. Dan tidak lama lagi, anak kelima akan lahir. Inilah kisah saya. Kisah cinta, kisah keluarga, dan kisah kehidupan baru saya di bumi Malaysia.